Kita berhenti BHP Gombak, tunggu yang lain dulu. Diorang daripada Puchong, so, tunggu diorang. Nanti daripada BHP Gombak ni kita orang gerak sekali ke Kuala Terengganu. Nak pergi mana? Check it out. Okay, Anaki, nak pergi mana? Awalnya Anaki bangun. Tengok jam kau apa? Sekarang pukul janganlah main mami punya tudung. 6.11. Tak nampak 6.11. Berani baru mata bangun. sudah besar. Perjalanan kita dah 1 jam. Nanti berhenti mana? Nanti berhenti mana? Boleh je. Buka. Berhenti dulu. Kita berhenti dekat Kuantan. Nah, boleh terus tembak Kuantan. Boleh je. Ni mak dan ayah kita orang hari ni. Mana anak lagi 2 orang tidur. Tengok yang ni. Kita tengok yang ni. Mana lampu? Tak ada. Belakang tak lampu pula. Assalamualaikum. Bergerak ke kita ni? Apa? Nokia. Hai, cemas aku. Ha? Mana nak? Kau macam pergi baru bangun tidur je nak. Ni baju tidur ni nak. Orang nak pergi jalan lah. Bukan bahasa jasa baju tidur. Ni kebak Ryan. Bersiap Anak ni bersiap. Mak tak bersiap. Mak masak tau. Wah, serius ah? Baik, siap. Bangun sebab bau masak. 3:30 tau aku bangun. Betul-betul ciri mak-mak ni. Dah lah, bye. Orang dekat Petronas Bentong. Ni berhenti semayang subuh. Lepas tu gerak Kuantan kot. Ni nak berhenti semayang jap. Alaki! Nak pergi mana? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kenapa dia dalam kereta? Ya. Jam 6 Mami. Maknya baru bangun tidur. Semua kat sana bangun tidur juga. Nah. Dia boleh share, contoh macam baju, seluar, dia boleh pakai sebelah aku. So senang. Ya. Barang Naki tak boleh je kawan-kawan. Dia nak pakai siapa punya.
bagi bekal. Ada je, mana tak nak pakai. Naik nganti lah. Dia gone. Orang makan kau kelak. Gelak-gelak. Dia nak pergi kat bapak ni ke? Daddy. Daddy. Kita kat mana ni? Selalu pagi-pagi rumah nenek kan? Ni tepi highway nak Dia tengok dia borak. Tepi highway selalu tak jumpa daddy pagi tak? Borak kacip dia aku ni. Slow tu ni apa? Oh, sila matikan ini kenderaan. Kenapa kena matikan dia? Bagi dia rehat. Sebab orang tahu jalan panjang, jalannya jauh lagi. Tapi silau. Sama je. Tak ada buat apalah. Kejap lah. Kita nak pergi Kuantan. Sebab apa? Sebab tadi R&R tak ada ni. R&R tu untuk rehat je. Bukannya Lepas untuk tu kita sekarang awal lagi tu tak. Naki bangun. Naki silau lah. Tengok muka Naki. Baik kau rakam muka dia. Dia macam tengok mami dia. Pahala mami aku macam ni. Kenapa mami macam tu Naki? Mami ke tu? Mana benda ni? Ha? Mana benda ni? Mami ke tu? No. Okey ah. Bukan. Lagi. Kenapa muka macam tu? Janganlah awak macam tu muka. Ni awak pergi mana? Sis mana ni? Saya tu Kuantan je. Ni dia masuk bandar ni sebenarnya. Oh, ni? Ha. Oh, tu sama dengan orang masuk Yelah. bandar je. Ni ah, ada apa? Jeruk. Ni kenapa? Okay. Mana ada ikan? State museum tu tulis je. Kuantan. Kita orang singgah Kuantan kejap sebab nak pergi makan. So singgah dekat ni. Nasi kerabu Meklah. Aduh. Lah. So, vacation mood. Ya. Panaslah Daddy, panas. Mami ada pakai. Dia nak lah. Tapi dia punya krim tak adalah bagi. Sebab dia bangun tadi memang tak susu lagi ke apa ke dengan kita. Ya, cakap kan? Sebab memang dia tak makan. Apa ni? Dah. Mama makan apa? Makan nasi kerabu. Yelah, dia apa? Ayam goreng. Kerabu daging. Hai. Hai. Okay.
Ya Allah, tengok budak ni. So, kita orang dah sampai dekat tempat batik Nur Alfa Craft Complex. Sampai. Dia bagi sampai. Tanda hadir. Bongoklah. Lawang jedak jeduk. Tanda hadir je. Main kami. Oh, okey boleh. Bye, kejap Kena bawa Umi? Nak ni tak suka macam ni. Oh. Tapi tadi macam kau ukur benda lain. sini. Tu gamnya tak bawa. Mana gam? Gam baby Tu. mana gam? Cepat, pakcik. Situ gambar. Kat sini tukang spray gam. Entahlah. Cepatlah dia. Benda tu keras. Oh, kena coklat. Gitu. Yeay. Okay. Anaki was here. Lagi masa tu. Anaki was Macam kita tarik. Yeah. Tu sweet. Tarikh hari Hari ni. ni berapa bulan? 29 4 26. Mantap. Mana Anaki? Anaki Anaki sana. tu ada. Makciknya ambil. Okay. Tanda hadir. Cing. Okay, so dekat sini kita ada aktiviti berwarna batik. Kita ada aktiviti teruk berwarna. Satu je kali tu. Kenapa lagi ni? Tea and dye. Nak buat t-shirt boleh dekat sini, okay? Jangan lupa. Anaki fish. Fish. Oh, tengok. Tak berkelip tau. Jom. Jualan atas. Selamat datang. Sila. Wow, eksklusif sangat. Dengar dia punya penutup kepala. Wih, cantiknya. Cantik apa? Kan? Perempuan memang pantang nampak nampak cermin. Mesti mari sini semua. Semua mari sini. Semua mari sini. Semua mari sini. Okay, ambil gambar. Ni dulu ke? Ni ke? Ni video. Video. Tengok apa? Satu, dua, tiga. Mula dia orang datang tadi tu nak tengok yang buat cantik-cantik. Nenek atas dah tengok kaya. Bukanlah ini orang. Biasalah tu. Perempuan. Tadi kata nak korang. Tadi kata nak pergi mencanting batik je. Tapi ni macam lain ni. Salah ni. Salah. Sambil menyelam minum air. Yelah. Betul lah tu. Kenapa Betul lah tu. Wah. Dia dah tanya dah pakcik. 1 meter, 2 meter pakcik. Dua pasang. 4 meter satu pasang. Tadi 2 meter 2 pasang. Dah 4 meter pun pasang-pasang. Dia macam ni. Beli. Macam bukan pasang. Baby tak payahlah. Tak, dia buka tadi.
So, awak apa? Awak punya ni. Okay. Jom lah. Kita lawan. Ya, tengok lah siapa paling lawa. Awak punya yang mana? Saya bunga kobis. Okey, lah. Saya punya lady, beautiful lady. Kau tak beli? Alah, surrender. Dia jadi ni ngala. Okay, kita punya ni, juri. Pengawan pemeriksaan. Subjek seni akan start pukul 2. Sila readykan peralatan anda. Letak semua di atas meja. Let's go. Baju lelaki tu macam boleh content tu. Boleh kan? Mari. Awak nak apa? Bunga kobis ke? Dapat kawan hijau tu boleh. Dia kena ingat satu lah, sebelum tukar warna kena basuh brush. Kotak kuning tu dengan hitam dah. So hijau ni dah dapatkan lagi banyak warna, boleh tambah lagi banyak lah. Jadi kalau biru dengan merah ni jadikan warna tu lagi cair. Yang cara tambah air je. Merah ni boleh dia warna pink, ni boleh dapat biru cair. Faham. Warna boleh ikut kreativiti sendiri. Nanti dah siap boleh keringkan dengan hair dryer tu. Keringkan, boleh pakai baju. Okay. Alah, sampai dia kering je lah. Jadi kita kat tu, tanya. Tapi dia lawan. Okey. Tak, kita pakai. Kalau kan begini bukan benda kata. Jangan lama biar kat situ, saya dah. Dia lebih air dah. So, diorang dah habis. Ni Syazah punya ni tengah keringkan. Dia tunggu. Cikgu sini pendapat awak. Tapi awak bias kat ni lah. Kita nak tanya. Sudah diorang nak tanya tu. Alah. Jadi ni ke? Ya, buat video lah ni, tak payahlah marah. Sabarlah. Kita korang punya kita kat dia punya. Kamera. Tiga ke tengah. So, kita kena belah sini. Aku sana lah. Yelah, aku ke sana. Okey. Nak kira tu ada satu. Tak kisah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 2, nombor 3 dulu. Jangan nombor 3. Nombor 3 dulu. Nombor 2, nombor 1. Lain tau sebab saya petak. Tak boleh. 3, 2, 1 lah. Nombor 3. Nombor 3 dulu. Okey, nombor 3 tu. Saya jujur Tak jujur Rasa cantik je. Saya tak promote tau ni. Ugut tak boleh lah. Nombor 3. Yang benda belanja makan kan? Bapak. Ni nombor 1. Oh. Gegamnya. Adik, jangan adik. Anak agak kecil lagi. Kita dengan mewarna. Awal lah. So kita dah sampai. Jom. Kat luar. Assalamualaikum. Wah. Ada 3 pintu. Wow. Ni bilik 3 pintu. Bilik first ada 3 bilik. So bilik first ada ni. Ada cermin. So ni second bilik. Tandas bilik. Ya je. Wow. Lengkap ya ada tu. Tapi striker ada tak? Second. Wah, oh ya, ada. Ni kena share. Toilet sekali shower.
Dapur. Wah. Oh. Peti ais. Lengkapnya. Gula pun ada. Wah, ada tempat masak. Ada ni. Boleh buat bubur anaki. Aku dah lagi rumah dah. Lah. Tak boleh buat. Ada bateri. Tak. Kakak aku pergi toko cek barang